guys, welcome back to my channel, Nini Sarlinda. Okay guys, so kali ni aku nak sharekan cerita berkenaan dengan kisah misteri. Dia bukan misteri, dia like macam kisah yang agak menakutkan dan menyeramkan jika benda ni berlaku dengan kita. Okay, so dia bukan berdasarkan kisah gaib ke, bukan like cerita macam explore satu tempat dan yes, ada something yang happen. So sebelum aku teruskan cerita aku ni, jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. Back to the story. So Nati Pati, mungkin ada segelintir daripada korang yang pernah dengar benda ni ataupun tak pernah dengar langsung. Nati Pati ni adalah nama tempat sebuah gua. Okay, so yes, Nati Pati. Dia bukan gua biasa-biasa, dia adalah gua yang sempit dan hanya boleh diterkai ataupun disukai oleh spelunker. Spelunker adalah golongan yang suka menerkai gua. Mereka menganggap benda tu adalah hobi ataupun sukan bagi mereka. Nak dijadikan cerita, gua ni sebenarnya sebelum ni dah ada beberapa kes lah orang tersekat dekat beberapa section dekat gua ni. Okay, tapi berjaya diselamatkan. Dan selepas beberapa kejadian orang tersekat dalam gua Nati Pati ni, gua ni telah ditutup pada tahun 2007. Tetapi masa tu banyak gila orang bising. Kenapa ditutup? Sebab tak ada pun yang menyebabkan meninggal kan. So, maka dibukalah semula gua Nati Pati ni. Tapi dengan syarat kalau nak masuk dekat Nati Pati ni, peserta kena daftar nama dulu 3 minggu sebelum nak masuk. So 21 hari. So nak dijadikan cerita, ada seorang pelajar perubatan berumur 26 tahun iaitu John Jones. Okay, dia berketinggian 6 kaki dan berat 90 kilo. Ia berserta dengan rakan dan juga ahli keluarganya 9 orang. Okay, so mereka janji nak datang dekat Nati Pati ni pada 24 November 2009. Jumpalah dekat tempat tu 8 malam. Okay, so gua Nati Pati ini terbahagi kepada 2 section. Section pertama adalah mudah diterkai oleh para spelunker dan section kedua ni adalah untuk yang bukan calang-calang spelunker yang boleh masuk dekat section kedua ni. Okay, so nak dijadikan cerita, John ni pun masuk ke section yang kedua iaitu Bird Kennel. Okay, so Bird Kennel. So John ni dia tersalah laluan. Dia masuk dekat satu lorong ni. Lorong ni dinamakan Edge Push. Sebelum ni pun dah ada pernah orang tersangkut dekat sini. Okay, then John ni dia tersalah laluan, dia masuk dekat Edge Push. Lepas tu dia pun meneruskan perjalanannya dan kemudian dia melalui dekat laluan The Corkscrew, which is tinggi dia tu hanya 12 inci sahaja, lebih kurang macam ni lah. 12 inci. Macam tu. Hanya badan kita je yang boleh lalu. Tak ada space sangat. Sebelum ni dekat laluan ni, seorang yang bernama Brock telah tersangkut dekat laluan ni dan diselamatkan selepas 14 jam proses penyelamatan. Selepas John meneruskan perjalanan, dia jumpa jalan mati. Dia jumpa satu jalan ni untuk dia masuk jalan mati tu, tapi dia tak boleh berpatah balik untuk balik ke tempat laluan tadi. Which is tempat ni hanya 10 hingga 8.5 inci sahaja. Memang kalau orang yang takut kegelapan dan kesempitan, yes, dekat sini tempat korang, dekat sini tempat yang paling menakutkan bagi korang. So kemudian John ni pun menjerit lah, dia kata help. So adik dia pun datang pergi tempat location si John ni dan dia cuba untuk tarik John ni punya kaki sebab dia boleh tengok kaki je. Dia cuba tarik tapi malangnya tak dapat. So dia pun keluar dan cuba untuk cari bantuan. Dengan keadaan John yang terbalik, di mana kepala dia dekat bawah, dia macam ni tahu position John ni. Kepala dia dekat bawah dan dia punya kaki dekat atas. Okay, so dia menyebabkan peraliran darah tu perlahan disebabkan gravity. Dan semakin lama ia menyebabkan bahan kumbahan tu bertumpul dekat jantung dan paru-paru. Doktor pula berkata John ni boleh bertahan antara 8 hingga 10 jam sahaja. So misi kali ini adalah misi melawan masa. Sebab mereka kena cepat bergerak. Kalau tak cepat bergerak, ia melibatkan nyawa orang. So, penyelamat pertama tiba di lokasi John pada 12.30 pagi, iaitu bernama Suzy, seorang perempuan. Masa Suzy sampai dekat location John ni, suara John ni memang dah lain dah. Sebab darah dia dah terkumpul dekat otak dan paru-paru disebabkan gravity. So mereka pun guna tali untuk tarik kaki John ni. Okay, dengan bantuan John ni kena paksa push diri dia juga, tenaga dia juga untuk tolak diri dia ke belakang ataupun naik dekat tempat tu.
malangnya cara diorang ni tak berjalan dengan smooth. Okay, so tibalah keesokan paginya, Emily iaitu isteri John ni dah datang dengan anaknya sekali. Masa dia tiba dekat nasi party ni, dah banyak orang yang, dah banyak penyelamat dekat situ dan banyak ambulans. So, pada 9 pagi, pada keesokan harinya, penyelamat kedua iaitu Ryan telah tiba di location nati party ni. So, dia bertugas untuk menemani John untuk proses penyelamatan seterusnya. Bila ia tiba dekat tempat John ni, John dah semakin hilang waras. Okay, interaksi antara mereka berdua ni kadang-kala di luar kendali. Tahap kesedaran John ni silih berganti. Kadang dia normal, kadang dia di luar kawalan. Dia boleh goyangkan kaki dia secara liar tiba-tiba. So Ryan ni ada bawa ubat untuk membaik pulihkan fungsi otak. Ryan ni dia ada bagi pas dekat John tu lah. Okay, Ryan ni bila dia tengok John ni semakin hilang waras, dia cuba goyang-goyangkan kaki John ni untuk dia bagi sedar John ni yang dia tidak berseorangan juga, which is Telkom yang disambungkan keluar gua untuk bagi dengar suara Emily, which is Emily ni ada bagi kata-kata semangat untuk John lah, untuk dia terus kuat, tabah dan sabar menghadapi ujian. Pada 4 petang, lepas mereka pasang bolt tu dekat setiap dinding-dinding gua tu, so mereka pun mulalah nak tarik John ni menggunakan tali. Mereka macam guna sistem takal dengan pasang bolt-bolt di dinding-dinding gua tersebut. So mulalah menarik si John ni. So perlahan-lahan tarik, kaki dia ni sometimes ada terkena dengan dinding gua. Bila John dengan keadaan terbalik, okay, dia punya sistem saraf tu menyebabkan dia sangat sensitif bila kaki dia tersentuh dekat gua. So dia menyebabkan rasa sakit yang amat. Dan si John ni pun menjerit untuk minta stop, untuk dia rehat sekejap. So Ryan pun ni okay, kata take your time, then rest 20 minutes. And after that, mereka continue untuk buat penarikan semula untuk John. Okay, tapi pada tarikan kali keempat, malangnya salah satu bolt dekat situ dah pecah. Sebab berat beban tu terlalu berat sampai bolt dia pecah, tak dapat nak tampung berat tu. Okay, so berat John kan 90 kilo. So bila ia pecah, bolt ni dia terkena dengan muka Ryan, menyebabkan dia punya rahang tu patah dan hampir lidah Ryan ni putus, menyebabkan muka dia berdarah dan dia pingsan selama 30 minit. Sebelum kejadian bolt tu pecah, Ryan sempat tengok muka John ni, which is muka dia merah sebab menangis dan muka dia berlumpur, tak ada darah lah. Okay, so selepas 30 minit si Ryan ni pingsan, dia pun sedar dan dia pun keluar lah sebab dia pun memang rahang dah pecah, memang muka dia dah berdarah. Selepas itu datanglah penyelamat ketiga iaitu Brandon pada pukul 6.30 petang. Bila Brandon ni masuk dekat location si John ni, dia mendahulukan kaki dia dulu, baru kepala yang masuk. Bila dia sampai location John ni, dia pun perasan yang nafas John ni tidak menentu dan dia ada dengarlah cecair dalam badan John ni bergelegak. Selepas itu, pada 11.52 malam, iaitu 27 jam selepas John ni terperangkap, ia disahkan meninggal. Itu pun selepas paramedik minta untuk confirmkan ataupun minta memastikan kesihatan John pada masa tersebut. Tapi ia telah disahkan meninggal 11.52 malam selepas 27 jam. So mayat John ni memang tak dapat nak ditarik keluar sebab ia memerlukan tenaga daripada John sendiri untuk bawa dia keluar. Okay, tapi disebabkan John dah meninggal, so tak boleh nak bawa keluar. Sangat bersiko untuk membawa John ni keluar sebenarnya. So nak dijadikan cerita, memang itu tempat bersemadi terakhir John dalam dunia ini. So nati party secara rasminya ditutup pada 3 Disember 2009. Laluan pintu nati party diletupkan dan laluan untuk masuk ditutup secara rasmi pada 3 Disember 2009. Guys, itu dia cerita berkenaan dengan nati party. Menarik tak guys? Okay, so yang ni sebenarnya, benda ni hobi sebenarnya. Tapi hobi pun hobi. Nak tahu selamat ataupun tidak tu kita kena check lah. Jangan berani sangat. Saya pun ni jenis yang suka gua-gua ni. Tapi kalau like tempat sempit ni, saya pun ada rasa like orang kata anxiety ataupun ketakutan. Saya takut gelap, takut tempat sempit. Rasa tak boleh bernapas sebenarnya dekat situ. Macam tak ada oksigen. Saya tak boleh dekat tempat gelap ni. Ada orang yang berani, ada orang yang tak. So ikutlah situation macam mana. Gitu. Okay guys, so menarik kan cerita kali ini. So harap korang support my YouTube channel. Okay, so korang boleh komen dekat bawah kalau ada like tajuk ataupun kisah
yang korang ada idea untuk saya kongsikan atau korang nak tahu lebih lanjut, nanti saya boleh buat research untuk sharekan dengan korang semua. Okay, so itu je untuk kali ini. So jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Salinda. Okay guys, bye-bye!